Pemilik Liverpool FSG yang kabarnya hampir membeli Getafe tiba-tiba last minute tarik diri. Menurut laporan daripada publication Spanyol Marca, FSG sebenarnya dah berbincang, tapi lepas buat analisis yang mendalam, mereka decide probably tak berbaloi lah kot. Masalah utamanya skuad Getafe sekarang ni banyak pemain-pemain veteran. Untuk FSG yang suka beli kelab, invest, rebuild dan juga push club tu ke level yang lebih tinggi, mereka nampak yang Getafe ni perlukan pelaburan yang terlalu besar untuk kembalikan skuad tu ke level yang lebih tinggi. Kena rombak struktur skuad hampir daripada bawah. Tambahan pula Getafe sekarang ni revenue tak berapa kuat untuk support pelaburan tu. Lagi-lagi pula kita tahu yang peraturan ekonomi La Liga ni betul-betul strict compare dengan Premier League. Ada salary cap, spending rule, semua tu memang akan cekik kelab-kelab yang kecil ni. So FSG kira-kira balik dan nampak yang ROI memang tak masuk akal. Pencarian MCO diteruskan, multi club ownership oleh FSG. Getafe tu nampak macam peluang, tapi bila tengok angka dan realiti, terus depa ni lost interest.